Berita baik untuk anda yang mempunyai limfoma, sista atau lipoma. Hari ini kami memperkenalkan satu produk luar biasa yang dapat membantu anda menyingkirkan masalah tersebut dalam hanya 15 hari sahaja. Betul, anda tidak salah dengar. Dalam masa 15 hari sahaja, ketumbuhan anda boleh hilang sepenuhnya. Ketumbuhan bukan sahaja menjejaskan penampilan, tetapi juga boleh menjadi berbahaya jika dibiarkan terlalu lama. Krim pelarut ketumbuhan ini diperbuat sepenuhnya daripada bahan semula. Jadi bertindak pantas dan berkesan untuk mengejutkan serta menghilangkan ketumbuhan secara semula jadi tanpa sebarang kesan sampingan. Lebih menakjubkan lagi, tiada rasa sakit semasa penggunaan. Anda hanya akan berasa selesa dan tenang. Gunakan sekali sehari pada waktu malam, bersihkan kawasan kulit, sapukan krim pada ketumbuhan, kemudian tidur. Keesokan harinya anda sudah boleh merasai perubahannya. Gunakan secara konsisten selama 15 hari. Jika ketumbuhan belum hilang, hubungi kami. Jika selepas 15 hari anda tidak berpuas hati dengan hasilnya, pulangkan produk dan kami akan memulangkan wang anda sepenuhnya. Cepat dapatkan sekarang diskaun 50% khas untuk 50 pelanggan terpantas hari ini. Jika anda mempunyai nodus limfa ini pada badan anda, jangan abaikan mereka. Mungkin terdapat nodus limfa yang menyakitkan atau tidak, yang merupakan tanda-tanda nodus limfa atau tumor tiroid. Masalah pertama ialah kehilangan estetika. Anda akan berasa sakit, gatal dan tidak selesa. Jika tidak dirawat dengan betul, ia akan menyebabkan keradangan. Dibiarkan untuk masa yang lama, ia akan berkembang menjadi tumor malignan yang sangat serius, menyebabkan hiperpigmentasi dan akibat yang tidak dapat diramalkan. Oleh itu, kita perlu merawatnya segera dengan krim pelarut nodus limfa dari Jepun ini. Krim tradisional Jepun bukanlah jenis yang berleluasa di pasaran. Krim dihasilkan berdasarkan rahsia tradisional. Menggabungkan 6 herba untuk membantu menghilangkan nodus limfa dengan cepat, krim ini sangat mudah digunakan. Menggosok leher membantu mengurangkan nodus limfa di leher. Menggosok nodus limfa, membersihkan nodus limfa di sana. Saya lampirkan pautan produk di bawah. Jika anda mempunyai nodus limfa ini pada badan anda, jangan abaikan mereka. Mungkin terdapat nodus limfa yang menyakitkan atau tidak, yang merupakan tanda-tanda nodus limfa atau tumor tiroid. Masalah pertama ialah kehilangan estetika. Anda akan berasa sakit, gatal dan tidak selesa. Jika tidak dirawat dengan betul, ia akan menyebabkan keradangan. Dibiarkan untuk masa yang lama, ia akan berkembang menjadi tumor malignan yang sangat serius, menyebabkan hiperpigmentasi dan akibat yang tidak dapat diramalkan. Oleh itu, kita perlu merawatnya segera dengan krim pelarut nodus limfa dari Jepun ini. Krim tradisional Jepun bukanlah jenis yang berleluasa di pasaran. Krim dihasilkan berdasarkan rahsia tradisional. Menggabungkan 6 herba untuk membantu menghilangkan nodus limfa dengan cepat. Krim ini sangat mudah digunakan. Menggosok leher membantu mengurangkan nodus limfa di leher. Menggosok nodus limfa, membersihkan nodus limfa di sana. Sila order cepat untuk menerima tawaran. Jika anda mempunyai nodus limfa ini pada badan anda, jangan abaikan mereka. Mungkin terdapat nodus limfa yang menyakitkan atau tidak, yang merupakan tanda-tanda nodus limfa atau tumor tiroid. Masalah pertama ialah kehilangan estetika. Anda akan berasa sakit, gatal dan tidak selesa. Jika tidak dirawat dengan betul, ia akan menyebabkan keradangan. Dibiarkan untuk masa yang lama, ia akan berkembang menjadi tumor malignan yang sangat serius, menyebabkan hiperpigmentasi dan akibat yang tidak dapat diramalkan. Oleh itu, kita perlu merawatnya segera dengan krim pelarut nodus limfa dari Jepun ini. Krim tradisional Jepun bukanlah jenis yang berleluasa di pasaran. Krim dihasilkan berdasarkan rahsia tradisional. Menggabungkan 6 herba untuk membantu menghilangkan nodus limfa dengan cepat, krim ini sangat mudah digunakan. Menggosok leher membantu mengurangkan nodus limfa di leher. Menggosok nodus limfa, membersihkan nodus limfa di sana. Saya lampirkan pautan produk di bawah.